kumpulan ceplos itu memang menunjukkan memang tak ada arah tuju dan juga tak ada kawalan lah ceplos ni. Malang lah akhirnya image PKR ni diwakili oleh ceplos ini lah, di media sosial. Baik, baik. Tak tahu Baby kenal setiap seorang ceplos Tak, yang betul-betul aku kenal Wan Fazudin seorang ni lah, sebab ada history dia kan. Yang lain tu semua selepas menang lah. Betul-betul. Okey, baik Baby. Beria lah. Beria lah. Kalaulah dia teruskan begini sampai mati, ya Allahu Akbar kan. Okey, baik Baby. Kalau dah dia beria sampai mati, aku nak beritahu Rafizi, sampai mati aku akan lawan kau. Selagi kau cakap tak betul. Selagi kau tak betul sampai mati aku lawan kau. Kan? Selagi kau berbohong, selagi kau mengarut, sampai mati aku sanggup lawan kau. Kan? Tapi tak tahulah sampai mati dulu. Kan? Aku pernah masuk hospital, masuk ward, kau pun pernah masuk ward. Jangan ingat kau muda pada aku, kau cerita pasal kematian orang. Tapi aku tak ada masalah. Bak mati Tuhan punya kerja. Urusan Tuhan. Tapi aku nak beritahu kau sampai mati aku akan lawan. Kalau selagi kau mengarut, sampai mati aku lawan. Tak peduli. Kau dah gelar aku ceplos ke? Aku berbayar ke? Peduli apa aku? Kan? Jadi 10 minit masa dia, masa dia habis untuk cerita pasal saya. Semua tak betul. Nak kata saya ni tak sop. Tak sop. Kalau saya tak sop, saya masih lagi bersama dengan dia hari ni. Kalau betul saya tak sop. Kan? Nak katakan saya marah kat dia kerana pasal Izan Makno. Tak, saya tak marah kat dia pasal Izan Makno. Saya marah kat dia pasal dia selepas pada dia tidak mengambil tanggungjawab sebagai ahli parti, masa itu saya dah tak suka kat dia. Tapi saya tak hentam lagi masa tu. Kan? Saya tak hentam lagi waktu itu. Saya mula hentam dia waktu bila? Waktu dia dah bila kalah pemilihan parti, dia belah merayan. Tu start. Saya rasa dia tak layak jadi pemimpin. Pemimpin ni mesti diuji dengan kekalahan dulu. Tak ada pemimpin naik dengan mudah. Berjuang menang, dia tak pernah rasa kalah. Tak, kena uji dulu. Anwar Ibrahim tu bukan sekat pemilihan parti, jawatan Perdana Menteri, saudara. Tuhan uji dia dengan jawatan Perdana Menteri. Sebab tu dalam UMNO setapak dia lagi nak jadi Perdana Menteri. Dia timbalan pada Mahathir, setapak dia lagi nak jadi Perdana Menteri. Tuhan uji dia dengan fitnah terhadap diri dia. Apakah Tuhan nak tengok sampai dia boleh bertahan atau tidak? Setelah dia difitnah, dia dipenjarakan, dipukul separuh mati, apakah dia selepas itu dia akan berundur daripada politik? Tuhan nak uji dia. Dan Anwar berjaya lalui ujian dia. Bukan sekali masuk penjara. Ini kau sembang dalam podcast masuk lokap. Bersepah masuk lokap, saudara. Lakuan Adam tu 2 tahun ISA. Tak ada cembang orang pun Lakuan Adam tu 2 tahun. Kemudian Cikgu Bat pun pernah masuk lokap. Papa Gomo pernah masuk lokap. Nak sembang masa lokap, nak katakan perjuangan hebat sangat. Pakai baju oren, Syamsul Iskandar pakai baju oren, Syafiq Abdal pernah pakai baju oren, ramai pernah pakai baju oren. Betul, macam dia seorang je masuk lokap, kan? Tak payah sembang lah, bab lokap ni ramai je orang masuk lokap. Habis tu bila kau dah masuk lokap, kau boleh tinggikan diri. Boleh kata kau lah pejuang yang hebat. Kan? Ramai je pejuang lain yang tak masuk lokap tapi dia pejuang. Ada. Kan? Tak pernah masuk lokap tapi dia yang istiqomah dengan parti. Berjuang dengan parti, tak masuk lokap pun. Dan ada orang masuk lokap, keluar lokap, kan? Dia istiqomah dengan parti. Ada orang bila masuk lokap, keluar lokap, tak ambil tahu dah politik. Serik lah. Ada yang macam tu, saudara. Macam-macam jenis orang, tak payah cerita-cerita lah. Bila kalah pemilihan parti, salah sistem. 2 kali dah dia menyalahkan sistem. Dulu dia kalah dengan Azmin. Salah sistem juga. Dia salahkan sistem. Bila dia kalah dengan Azmin dulu. Lepas tu dia cuti mengajuk. Lepas tu kalah dengan Nur Izzah, mengajuk letak jawatan. Terpaksa letak lah pasal dalam kempen tu lagi dah janji. Berjanji dalam kempen tu lagi kalah-kalah, letak jawatan. Nak tak nak kena letak lah. Bukan Anwar pecat pun. Cermin diri kita dulu. Cermin diri kita dulu. Kita tak petikai lah letak jawatan kan. Tak kisahlah. Walaupun tak ada kena-mena pun jawatan menteri dengan parti. Kau jadi menteri itu bukan kerana kau dalam parti. Macam Amir Hamzah, Menteri Kewangan tu. Dia tak ada parti pun, jadi menteri juga. Datuk Naim, yang Menteri Agama tu. Dia tak ada parti, tapi dia menteri juga. Maksudnya, ahli kabinet, menteri kabinet itu dilantik oleh Perdana Menteri atas kepercayaan Perdana Menteri. Bukan tengok dia ni parti, jawatan apa dalam parti, apa semua tak.
Sebab tu dia lantik ada senator. Nak angkat dia jadi menteri, dia pakai senator, lantik dia jadi menteri. Kan? Kalau dah Perdana Menteri itu kata kau masih lagi diperlukan dalam kabinet, tetapi perwakilan dalam parti tolak kau, itu bab lain. Itu perwakilan ahli parti tolak kau dalam parti. Tapi Perdana Menteri kata kau layak jadi menteri, kau boleh lagi bagi sumbangan kepada kabinet sebagai menteri, maka Anwar kekalkan kau walaupun kau kalah. Tapi kau rasa kau nak berprinsip sangat, kau letak, okey tak apalah. Tapi bila kau dah letak, kau pelekeh-pelekehkan menteri yang lain. Itu yang kita lawan.